Oh, maka saya gia bagi tiap-tiap orang Islam bahawa mengerja ia orang Islam pada sekalian waktunya dengan menyebutkan Allah Ta'ala dan berdoa dan tadarru', menghina diri lah, kita panggil mendah dia, menghina diri, tadarru', dan baca-baca Quran, dan sedekah-sedekah yang menolakkan sekalian bala. Ada. Tu sedekah yang menolak bala. Siapa tolak bala? Allah tolak. Ke sedekah tolak? Allah lah tolak. Ni Islam ajak ni. Cakap benda Islam ajak. Bila kita banyak sedekah tu, pada zahir nampak macam sahabat sedekah ni, pada hakikat Allah yang menolak, cuma dia melakukan. Allah tolak bala pada sisi kita sedekah tu saja, bukan kata sedekah kita yang menolak. Allah tolak. Dan memohon ia akan Allah Ta'ala, memohon akan maaf. Minta lah, kita tak minta Allah maaf lah. Dan minta juga afiah, minta selamat pada dunia dan akhirat. Oh, sebab apa tu? Supaya memelihara akan dia, akan tiap-tiap seorang tu oleh Allah Ta'ala daripada bala-bala dan juga penyakit-penyakit. Taklah katanya, tak sedut kalut lah mengaji ilmu bintang tu. Tak sedut kalut lah mengaji ilmu bintang tu. Sibukkan waktu sudah dengan belajar, dengan sembahyang 5 waktu, baca Quran, berdoa, minta kepada Allah, sedekah. Kerana ada waris daripada hadis duk cerita sedekah tu boleh melepas kita daripada bala. Ada hadis, as-sadaqatu taruddul bala'a wa tazidu fil umri. Sedekah itu menolak akan bala dan menambahkan pada umur. Kalau nak umur panjang, banyaklah sedekah. Tak ada sedekah dia tak mau bagi dah lah yang mau. Tak bagi dah tak mau. Sebab dia kata dalam syarah bi muqtadal hadisi, dengan muqtadalah dengung hadis kata wa qauluhu, dan itulah perkataannya apa yang alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu taruddul bala wa tazilu fil umri. Sedekah tu menolakkan bala dan menambah memanjangkan umur. Bukan kata dengan semata kita tengok bintang dan sebagainya. Tu kerana orang yang direzekikan dia akan orang direzeki dengan boleh berdoa. Orang yang Allah bagi rezeki boleh berdoa, minta kepada Allah itu. Itu tu tiada diharamkan dia. Tengok. Tak diharamkan dia akan orang tu. Tak diharamkan dia dengan berdoa. Orang yang minta direzekikan dengan berdoa tu, daripada perkenannya, tak diharam. Maksud kita panggil tiada tertegah lah. Itu makna. Tiada diharamkan ini, tiada tertegah daripada orang yang direzeki dengan doa tu. Tak tertegah daripada perkenannya, diterimanya doa tu. Tu. Tu tak diharam, yang ni tak ditegah bagi dia tu Allah al-ijabah, oleh terima. Allah tak tegah daripada terima. Maksudnya Allah janji nak terima. Allah janji nak terima, kita jangan duk mengutur dengan terima. Jangan kita duk mengutur dengan terima. Lam yahrumil ijabatu ay minal ijabati. بأن البلاء إذا كان مقدرا ويصيب ولا محالة فكيف تحصل الإجابة فأجابة. Jadi kata sesungguhnya sungguhnya sungguh pun tu. Sungguh pun. Dia kata sungguh pun bala itu telah ditakdir akan dia, telah dimenentu akan dia
serta tak dapat tidak mesti kenanya. Mesti kena bala tu. Allah takdir kita kena macam tu macam ni. Tersepak batu masalah. Oh, dia kata sungguh pun kalau orang tanya lah, kalau orang buat soalan, orang buat soalan lagu mana serkah boleh menolak bala. Oh, sedangkan apa semua benda Allah sudah mentakdirkan. Fakaifa tahsulul ijabah, bagaimana nak hasil bagi terima. Tu buat soalan situ. Oh, jawabnya lagu mana? Dia kata sungguh pun bala tu dah Allah takdir, tak dapat tidak mesti kena. Tetapi memudah akan dia akan bala itu. Memudah akan dia akan bala. Apa maksud memudah di sini? Yakni meringan. Itu maksud memudah, yakni Allah meringankan akan dia akan bala tu oleh Allah. Tu Allah meringankan oleh Allah Ta'ala, memudah akan dia akan bala. Nak lagu tu, memudah akan dia akan bala, ini meringan akan dia akan bala oleh Allah Ta'ala atasnya atas apa? Atas yang berdoa. Tu domeh jaga tu, domeh tu. Domeh bukan atas mata-mata orang tu dah. Maksudnya atas orang tadi tu ada kata orang yang Allah rezeki dengan boleh berdoa. Untuk orang lagu tu Allah mudah ringankan atas dia tu nak hadapkan bala. Tu. Yaj'aluhu yasiran ala dhalikal abdi ad-da'i. Tu menjadi ya Allah akannya akan bala yasiran, jadi akan mudah ala zalika atas demikian itu al-abdi, atas demikian itu hamba yang berdoa. Tu maksudnya ya betul, memang Allah takdir pasti berlaku. Allah takdir dah, kita mesti sakit, masalah kita dah sakit ni ya, tapi dah Allah memudahkan akan bala tu ke atas orang yang berdoa. Orang lain kena tahu, orang lain kena sopa kita, mereben, meracau lah dan sebagainya, tak boleh tahan. Bila pak kena di kita, nampak biasa. Allah takdir jadi mudah, kita nak hadap dia mudah. Allah lagi, dan merzeki ia Allah. Merzeki ia Allah akan orang yang berdoa. Allah bagi rezeki, Allah mengurnia lah kita panggil. Allah mengkurniakan akan orang yang berdoa tu, Allah kurnia dengan sabar. Allah bagi dia tu boleh sabar. Apa sabar? Sabar tu kita panggil habas. Dia boleh tahan diri lah kita panggil. Dia boleh tahan diri. Tu kata nampak orang lain kena, lagu mana? Jadi teruk sangat kawan tu macam tu juga. Siapa boleh tahan? Tu kata tu ada sebab tu. Ada sebab tu. Wa yarzuqu as-sabra bi barakati doa, dengan berkat doa itu. Dengan sebab kita ada, dengan sebab berkat doa tu maka Allah bagi kekuatan dalam hati dia tu. Dia boleh tahan, dia boleh sabar. Sungguh bagi kita heran, dia tu tengok masalah ujian Allah bagi 1, 2, 3, 4. Lagu mana ni dia boleh tahan. Tu Allah bagi kepada dia lah tu, dengan sebab dia tu berdoa, minta lah ya Allah bantulah, ya Allah bantulah ya Allah. Tu kena kita tengok orang susah-susah tu nak main sabar, tengok Allah susah lah mereka. Kita makan sikit, mereka tak ada makanan. Lah kita rumah kecil, mereka tak ada rumah. Mereka tak ada rumah, kita rumah kecil, mereka tak ada rumah. Lah kali kita akan tengok balik hakikat bala tu duduk kat mana absaknya, duduk tak boleh buat amal. Tu habis-habis bala. Musibah tu dah paling berat sekali. Rumah kecil boleh mengaji, boleh semayang, makanan sikit boleh mengaji, boleh semayang puasa. Ni rumah besar tak boleh mengaji, tak boleh semayang. Anak ramai cerdik-cerdik tak boleh mengaji, tak boleh semayang. Semua duduk sibuk dengan habuan dunia. Itulah berat sekali bala.
Tapi tak nampak lah. Kita kata nikmat semata tak tu bala tu musibah tu. Kan nikmat ni kesukaan. Benda kesukaan. Dia pada Zuhir kita panggil nikmat lah. Panggil pada Zuhir. Dia panggil sebab kata Ar-Rahman Al-Mun'imu Bijalailin Ni'ami. Tu termasuk nikmat pada orang kafir tu. Tapi hakikatnya tak panggil nikmat lah. Dia panggil istidraj. Dia panggil ihanah. Kalau orang kafir dia panggil ihanah, penghinaan Tuhan. Jangan nak hina orang kita bagi, kita nak lekek, nak hina orang kita, nak buang orang kita tak bagi. Orang minta tu kata suruh bagi pada muka dia. Ada cara kita hina orang. Tapi Tuhan kalau dia hina orang, dia bagi. Ni yang problem. Kalau aku tak betul, takkan aku dapat nikmat ni. Tu kata cara Tuhan dia lain daripada kita. Tuhan nak menghina kita, dia bukan mesti dia menahan nikmat. Tu beringat elok tu. Tuhan nak hina kita, Tuhan nak menjauhkan kita daripada rahmat redha Allah Ta'ala, bukan mesti dengan cara dia tahan nikmat, tapi dengan cara dia bagi. Lagi banyak dia bagi, kuih rosak kita. Lagi banyak dia bagi, makin jauh kita daripada jalan Allah. Lah kali mati terkejut, bangkit di akhirat tak ada hujah untuk kita selamat daripada azab siksa wal'iyadzubillah. Tu kena pati elok nikmat Allah bagi tu. Kena tengok elok nikmat Allah bagi. Adakah nikmat Tuhan kurniakan aku hari ini menambah dekat aku dengan Allah dengan ibadah? Kau menjauhkan aku daripada rahmat Allah dengan meninggalkan ibadah? Kena cek balik lah tu sebelum mati ni. Sihat dia bagi RM1, dia bagi harta benda, dia bagi anak cerdik, dia bagi 5 orang, 7 orang anak kita cerdik. Siapa hati agama betul-betul? Balik cek tanya syarat sah semayang. Cuba sebut tengok. Anak kita berapa orang? 7. Balik tanya orang syarat sah semayang. Apa beza syarat semayang? Syarat sah dengan rukun semayang. 7 orang tak boleh jawab anak kita. Tu bukan nikmat, tu musibah. Kita hanya bangga dengan kertas, dia boleh kerja elok, buat balik kereta bersedih, kita bangga dengan kereta saja. Hakikat Allah Ta'ala wal'iyadzubillah wa na'udzubillah min zalik. Bukan nak hina benda dunia. Nak dunia kena gaya jadi habuan akhirat. Kalau benda dunia buat kena cara, jadi akhirat ni mikrofon ni benda dunia. Handset ni benda dunia, telefon ni benda dunia. Tapi guna lagi betul jadi habuan pada akhirat. Betul. Baik. Tu kena cek elok tu. Kita duk kata orang kena bala, padahal kita yang sedang dibalakan Tuhan dengan harta. Tu melainkan ni mana ni? Nak sambung balik tadi tu. Atas tadi dia kata sambung masalah tadi tu, masalah kata belajar ilmu bintang tadi ni. Dan tiada memberi manfaat atas tadi dah, dan bermula lari daripada qada Allah Ta'ala tu. Tunggu sikit. Dengan menyebutkan Allah Ta'ala berdoa sampai dan api pada dunia dan akhirat supaya memeliharakan dia oleh Allah dari bala dan penyakit. Lepas tu dia meselik kerana orang yang direzekikan dengan boleh berdoa. Situ. Lepas tu Melainkan apabila belajar ia akan ilmu bintang-bintang itu, dari istisna, dia mengecuali. Tak boleh semata-mata kau mengaji ilmu nujum, ilmu bintang ni. Tak. Kalau kecualinya dia belajar ilmu bintang tu, qada barang yang boleh mengetahui dengan dia, dengan barang itu akan kiblat. Tengok. Ilmu bintang lah tu, ilmu palak tu lah. Boleh nak cari kiblat, dan waktu semayang, tu dia boleh tahu waktu semayang mungkin berapa, isyak masuk jam berapa, nak tumpu tengok di langit tu lah. Maka haruh yang demikian itu, mada haruh ni boleh lah. Boleh nak mengaji ilmu bintang untuk tujuan aku tu tak apa. Ni mengaji dalam-dalam ni sampai tak ada guna, buat apa sampai tinggal hafal doain. Dia kata tadi tu tak nak salah ilmu nujum ni. Orang panggil tuk nujum.
Oh, dia ni Tok Nujum ni. Awak ada Tok Nujum siapa? Oh, sesat. Aish, ada ke Tok Nujum sesat? Habis tu Tok Mufti Majlis Fatwa sesat habis ni. Jawatan Palak tu. Dia buat Tok Nujum lah. Dia buat pandai. Jawatan Palak dia buat pandai. Buat bintang-bintang. Dia tak pandai. Tak mengaji mana. Kerana keadaannya, keadaan mana? Keadaan tahu mengetahui dengan dia akan kiblat hingga habis tu. Tu wasilah tu dia panggil tangguh kepada mengetahuikan kelakuan-kelakuan yang bangsa agama. Tak apa, boleh tahu urusan agama, kerja agama, tak apa. Bukan kerana itu, bukan kerana bahawasanya bukan kerana bahawasanya belajar ilmu bintang tu diterima pada dirinya, pada diri ilmu tu, jadi masuk pada dirinya, pada diri ilmu tu. Betul. Dia ibarat itu dah. Habis kata hamba, maka apabila kita dapat mengetahuikan yang demikian itu dengan yang lain daripadanya, yang lain daripada ilmu bintang, habis sikit itu, maka tiada segia kita belajar akan dia, akan ilmu bintang. Sebab apa? Oh, ada tak cara lain, ilmu lain yang boleh jadi sebab kita tahu kiblat, kita tahu waktu semayang? Ada tak cara lain boleh tahu? Oh, dia kata kalau ada cara lain kita boleh tahu benda-benda tu. Oh, katanya tak segia lah, tak sepatutlah. Tak segia ni makna boleh tak seloknya lah kita belajar akan dia. Tak payah belajar. Sebab apa? Kerana ghalib kebanyakan lah, ghalib sangat, dia kata banyaklah sangat orang yang masuk kepada belajarkan ilmu bintang-bintang itu ni terlajak kepada bicarakan hikmat-hikmatnya. Duk bahas hikmat benda tu, hikmat bintang tu, hikmat bintang ni. Yang ada masuk dalam media sosial tu, siapa beranak bulan 3 bintang apa? Tak tak. Orang muda lah dia pandai. Scorpio lah, Senerus, Capricorn, Pentak, apa tau, sebutlah carilah. Saya tak hati kan. Biasanya, dia kata biasanya perangai akan jadi lagu tu, lagu ni. Siapa yang beranak bulan tu bintang sekian-sekian. Oh, kalau bintang tu orang dia panggil apa, dia tulis biografi tu, dia tulis apa tu dekat bintang tu, istilah panggilan orang muda panggil juga kita. Apa dia panggil apa? Orang panggil mana? Tak tahu. Dia panggil apa? Dalam ni siapa tahu tu. Dia panggil apa tu, bila dia nak tanya kamu bintang apa, dia akan tulis lah. Dia akan tulis tu apa, dia tanya, payah saya tahu. Dia panggil apa tu, bila dia nak tulis, dia nak tanya kita ni bintang apa tu, dia sebut apa tu, macam kita lah, apa nama titik dua tindih tu, tulis nama. Lepas tu alamat, titik dua tindih tulis alamat. Aku tahu kalau bintang apa, dia tulis depan tu bintang, nama bintang. Apa dia kata? Tak ingat. Ni buat orang terasa. Kau panggil apa? Bukan tafsir, tapi perkataan tu nak tafsir makna bintang tu lah. Dia tanya aku mana? Tak, tu nama bintang. Bila dia nak tanya bintang apa tu, dia tanya ada dalam cerita KRMB tu, KRMB KM Jeri tu ada tu, dia tanya awet dia tu. Oh, ingat. Dia tanya bintang apa, zodiak apa, lupa. Makan pulut belambok lupa habis. Dah lagi ada tupat dah. Tak ada. Panggil kuliah raya-raya muncul bunyi tupat tak ada.
jam tu. Maka yang demikian itu zodiak lah. Zodiak tu nama bintang. Taurus apa tu nama bintang. Dia panggil istilah. Maka yang demikian itu belajar hikmat bintang tu. Membawa kepada yang ditakuti. Yang ditakuti pada yang dibimbangi itulah. Yang dibimbangi di daerah keliling, sama mana tu daerah tu keliling. Di daerah keliling kelala, ada tulis keliling kelalang. Keliling kelalang yang ditegur, apa maksud? Jadi orang duk banyak mengaji ilmu bintang ni, ilmu palak ni, dia duk keliling ni, keliling benda hak Allah larang. Seolah-olahnya lah, seolahnya dia duduk di tebing. Seolahnya tengah tu lombong ke, bukit ke, dia duduk mengikut tepi bahaya. Tu, hak orang hak mengaji ilmu bintang ni, dia duduk mengikut tepi tempat-tempat bahaya. Nescaya hampir-hampir bawa jatuh ia seorang tu padanya. Pada yang ditegur tu lah. Macam saya kata tadi tu lah. Asal tak ada masalah, tapi hak takutnya bila dia mengaji ilmu palak lebih-lebih, dia mengaji ilmu bab bintang ni lebih-lebih, hingga sebab roh jatuh. Ni akidah tak kuat lagi. Akidah tak kemah lagi. Kita dah belajar dah ilmu berkaitan dengan tajuk muluk, kitab tajuk muluknya, kitab bintang 14 lah apalah. Benda tu duk belajar dah. Mata Umi Barohin tak bisa mengaji. Ni sebuah humune tak bisa mengaji. Kitab Faridatul Faraid tak bisa mengaji. Lah kali bila pak berlaku sopa dia tilik tu, aku kata dak. Kalau dia kata mulut lagu tu dengan semata adat tak apa. Takut hati dia duk pegang kata mesti kena berlaku lagu ni dah, aku agak dah. Berat lah. Tu kena jaga. Tak usah berhenti lah kalau orang mengaji ilmu bintang tinggi sangat pun tak usah ni sangat. Dia bukan fardu ain tu. Dia kan fardu ain, dia jaga hak fardu ain ni. Orang tertentu saja hak mengaji ilmu lagu tu. Macam kita ni tak mengaji pun tak ada salah apa. Lepas tu cukuplah situ tu. Nak kondi situ lah. Dan ada pun belajar akan ilmu bomo. Ni bomo pun pasal kat kita tu. Faham lagu mana ni bomo ni? Bomo ni bahasa Melayu betul. Bahasa Inggeris panggil doktor, bahasa Arab panggil tabib, bahasa Melayu panggil bomo. Tapi tak jadi kot tu. Kita bila bomo, hak duk pasak kemian, hak duk cium ayam tu kita kata bomo. Tak kena lah. Tu bukan bomo. Tu salah satu cabang pada bomo. Bomo kampung, bomo moden, kita panggil bomo sain. Situ. Lepas tu bila kita pergi Patani, orang tanya, bila kita sakit demam teruk, orang tanya, jumpa bomo dah? Kita kata, saya tak minum bomo. Lepas tu tak ambil ubat. Ubat ambil. Pening dia bawa. Lagu mana ambil ubat, tak jumpa bomo. Rupanya bomo tu doktor. Kalau bomo kampung dia tambah depan sikit, tu bomo. Kalau di petani dia banyak gitu, jumpa tok bomo kampung, tok bomo. Begitu. Kalau bomo hospital dia pergi bomo tu, bomo. Bomo. Tu bau Melayu semua. Inggeris ni doktor, kita salin dari Inggeris doktor. Rakyat tabib. Ataupun dia panggil perawat. Kita panggilnya tu bahasa moden lah tu, perawat tu. Perawat. Yang syok pergi ambil ubat kat doktor klinik, tak syirik. Pergi jumpa bomo kampung syirik. Ni pun pening tak? Play. Lah kita pergi jumpa tu bomo kampung nak buat apa? Nak berubat. Lepas tu dia suruh buat apa? Dia suruh makan kayu tu, ayak penawak tu, ayak penawak ni. Tu syirik. Pergi klinik, hampir buat apa? Nak ubat. Lepas tu dia suruh buat apa? Dia suruh makan Panadol, dia suruh makan ubat tu, ubat ni. Syirik dah. Jadi kita nak letak ukuran syirik kat anak. Dia pun tak faham. Dia nak hukum tu dia tak faham. Syirik pasal nak i'tikad. Adapun zahir tu berkaitan dengan amal, salah bekah tu lain. Sama, so orang duk kata haram pakai tangkai.
haram pakai tangkai. Yang syok dia pergi Mekah, majoriti pakai tangkai. Betul ya? Mana? Tengok kan? Tangkai lah tu. Dia kata, ni tangkai lain, tu tangkai lain. Habis tu hang kata tangkai haram, tangkai mana? Kita nak kata tangkai tu tak haram. Sebab apa tak haram? Kena ada sebab. Kita tak haram. Lepas tu dia kata pula pakai kalung haram, pantai haram. Lepas tu ada kalung kat Mekah, tak berhenti duk kalung haram tak? Tak. Kata hak ni haram, pakai hak perak haram. Kaum nikah tu pakai haram. Ada tu yang ngaji nak lama sakit tu. Kalau dia mengaji sekar-sekar balik ke haram semua orang haram. Dia tak tahu dia tu haram je tak. Dia dia kerja haram semua letih orang dengar. Tu haram ni haram semua haram ni. Malah ni siap-siap ilmu ni pun dia kata haram juga ni. Kira apa ni? Wallahu alam. Cukup sekali dulu. Sekali lagi selamat hari raya Ahlul Batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal karim insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasrina al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jumaat malam esok insyaallah jam 9.30 lah bermula daurah pengajian kitab Faidatul Fawaid, syarah bagi kitab Faridatul Faraid. Kita tengok lagi tak tauhid lah, karangan Syekh Ahmad Al-Fatani tu. Bapa dia buat syarah kitab, buat satu kitab syarah bagi kitab Faridah. Kitab tu berat lah. Jadi bila dia buat syarah ni, kita ramai-ramai boleh ambil manfaat, bagi mudah ibarat. Jadi esok sepagi sajalah untuk daurah tu. Ke depan-depan kita akan cuba rancang lagi. Untuk yang mai awal, insya-Allah kita ada sedia kitab wakaf. Ada kitab wakaf, orang ramai hak secara online nak bagi cash dan lebih kurang dalam 780 buah hak yang terawal sajalah. Lepas tu yang kemudian tu dia kena belilah RM25 sebuah. Kitab tebal juga. Jadi insyaAllah lah, dan saya pun duduk main sini setiap bulan. Sama lah, saya pun ajak lah tuan-tuan pilah tempat saya sekali. Jalan tengok tempat kita duduk main selalu ni. Sini pun banyak tahun dah duduk main. Allah bukan main tiap minggu, suruh pergi tiap minggu mengaji rehat. Tak pergi juga. Tak apalah, asalkan nak mengaji kat mana pun mengaji ya. Lepas tu hari Ahad ni esok pagi esok. Lepas tu adalah sedia jamuan sikit. Lepas ada pengajian hari Ahad pula akan mula balik pengajian mingguan kitab tauhid juga. Kitab Matan Ibrahim dengan kitab Muniyatul Musalli. Setiap Ahad 3.30 petang tu akan mula balik. Hari Ahad ni macam biasa mula. Cuma esok lah.